Saya yang saya pilih tu pasal dia punya itik tu dan lain-lain lah. Yang bagi saya yang paling selera itulah syarat ni, itik salai. Saya Johani bin Osman daripada Suan Siput Utara Perak. Kedai ni kali kedua. Kedai yang sebelum tu banyak kali sebelum pindah sini. Semasa tu saya masih bekerja. Bila dah habis kerja, so bila balik singgahlah sini. Saya yang saya pilih tu pasal dia punya itik tu dan lain-lain lah. Yang bagi saya yang paling selera itulah syarat ni, itik salai. Dia punya suasana dia, bangunan dia antik lah. Klasik, bentuk klasik. Dia punya lemak dia tu pekat. Memanglah rasa semua lengkap itu je. Kalau ada kawan-kawan yang lain, saya akan beritahulah nak rasa datang kat sini. InsyaAllah saya akan promotekan di sini sebab saya dah rasa benda tu sedap. Yang anda di sana, jom datang ke Salai Power Shah Alam.